Sesungguhnya Rejab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Marilah kita tingkatkan amal di bulan Ramadan. Sucikan hati di bulan suci untuk meraih berkah ilahi. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ramadan, terdapat satu malam di dalamnya, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga diwajibkan zakat fitrah. Ya Allah, semoga Ramadan ini lebih membawa erti dan berkat bagi kami. Sinarilah hati kami dengan kemuliaan darimu. Teguhkanlah hati kami untuk beramal dan merebut rahmat-Mu. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.